gula-gula Ikhwan. Tak boleh. Semua gula-gula ni milik kami. Pergi dari sini. Ikhwan, anak ibu. Macam mana boleh jadi macam ni? Sebab Ikhwan melintas jalan tanpa tengok kiri kanan. Masa tu Ikhwan main telefon. Ibu, Aisyah nak keluar sekejap. Aisyah nak cari gula-gula. Itu kan Ikhwan? Kakak Izzati, Aisyah baru nampak Ikhwan. Jangan main-main Aisyah. Ikhwan kan dah tiada. Tapi Aisyah takut kalau Ikhwan hidup semula dan nak balas dendam. Jangan takut, hantu tak wujud. Lagipun tak ada siapa tahu yang kita tolak Ikhwan. Jadi, betul lah awak yang tolak Ikhwan. Tengok tu, Ikhwan hidup balik. Ikhwan, kami minta maaf. Kami tak sengaja tolak Ikhwan hari itu. Baguslah awak dah mengaku. Semua yang awak cakap tadi. Ian dah rakam dalam telefon ni. Awak ni siapa sebenarnya? Saya Ian. Saya cuma menyamar jadi Ikhwan untuk tahu perkara sebenar. Sekarang bukti dah ada. Ian akan laporkan kepada polis. Tolonglah jangan. Tolonglah maafkan kami. Korang setuju tak yang mereka berdua patut dihukum?